Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. UP_TVET boleh mohon pukul berapa ya? Okey, bagi menjawab persoalan ini, saya nak minta bantuan tuan-tuan. Puan tolong save video ini dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang sekarang ini tengah memohon program-program TVET. Dan tolong komen kat ruangan komen apakah bidang yang telah anda mohon setakat hari ini. So, pertama sekali saya nak mohon maaf kerana kelewatan menjawab persoalan ini. So, bagi menjawab persoalan ini, tarikh untuk anda memohon program adalah pada bulan 13 Oktober 2025. Itu adalah tarikh bermulanya untuk anda memohon program-program TVET untuk intake Januari 2026 sehingga 16 November 2025. Hampir sebulan juga permohonan dibuka. Dan paling penting adalah anda perlu ada akaun, profile akaun anda dekat UP_TVET di mana anda kena isi detail maklumat anda di dalam itu sebelum anda memohon. Untuk anda memohon program-program yang anda minat ataupun bidang-bidang yang anda rasa anda nak mohon, penting untuk anda tengok syarat kemasukan dulu. Untuk syarat kemasukan ini akan menentukan untuk anda layak atau tidak untuk memohon. Bukanlah layak atau tidak memohon. Maksudnya adalah untuk melayakkan anda memohon dan dapat program itu. Sebab kalau anda rasa anda minat bidang itu, anda rasa anda sesuai dengan bidang itu, anda pun mohon. Tapi syarat kemasukan dia ataupun syarat kelayakan untuk anda masuk bidang itu tak sesuai kerana anda tak dapat memenuhi syarat minimum daripada pihak ataupun bidang yang menawarkan program tersebut. So, tarikh yang seterusnya adalah dalam program-program yang anda mohon tu ada program temuduga, di mana program itu wajib ditemuduga dahulu sebelum anda dapat tawaran ataupun tidak. Iaitu tarikh untuk anda ditemuduga adalah pada 10 November sehingga 16 November. Dalam tempoh seminggu ini, anda akan dipanggil sekiranya anda layak, anda akan dipanggil untuk temuduga bagi program-program yang ada temuduga. Dan tawaran institusi kepada anda adalah pada 17 November sehingga 25 November. 17 sampai 25 November itu adalah tarikh untuk anda menerima tawaran daripada institusi TVET tersebut. Dan pada masa yang tersebut, kalau anda dapat tawaran, 26 November sampai 30 November adalah untuk anda calon terima tawaran tersebut. Anda kena ingat tau, sekiranya anda dapat tawaran pada 17 November, make sure untuk anda respon pada 26 November yang anda menerima tawaran itu tersebut. Sebab takut nanti anda terlewat macam intake yang sebelum ini berkaitan dengan kapasiti penuh. Make sure anda alert video ni. Sebab tu saya kata video ini anda kena save supaya anda tahu 26 November aku kena respon untuk setuju terima. Dan sekiranya anda tak dapat apa-apa tawaran, mungkin anda tak dapat apa-apa bidang yang anda mohon hari itu, 1 Disember hingga 13 Januari adalah tempoh untuk anda buat rayuan. Dan rayuan ini akan menentukan untuk anda dapat sambung belajar ataupun tidak. So, dalam tempoh rayuan ini juga, anda kena tengok dua perkara, iaitu syarat kemasukan dan paling penting, kapasiti berapa lagi tinggal kosong.